Okey semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tomina Syahim. Okey. Malam ni saya baru saja habis masak rendang. Baru balik daripada KL hari tu kan. Jadi hari Jumaat saya pergi KL. Ni hari Sabtu malam. Selepas asar tadi. Ni saya masih pakai apron lagi. Baru habis masak rendang. Rendang dah masak dah. Tinggal nak packing je lagi guys. Terima kasih tau yang sudah pre-order 2 minggu makanan saya. Jering dengan dendeng InsyaAllah saya masak besok. Jadi saya ambil masa 2 hari guys memasak. Hari pertama saya masak rendang, hari kedua saya masak sambal jering dengan dendeng macam gitu. Sebab saya masak dalam jumlah yang banyak, jadi tak terkejar untuk buat sekaligus guys. Nasya tugas dia jaga anak-anak, saya yang masak lah, macam itu. Tapi kalau saya minta tolong, isteri saya pun ada juga tolong. Contoh sekarang macam ni dia tengah kemas-kemas. Kamu kemas apa ya? Kamu tengah kemas apa? Tengah lap-lap ni tengah lap-lap lantai, bersih-bersihkan dapur macam tu. Okay. Untuk yang nak order masih boleh lagi. Promo RM17, tapi untuk masak di minggu depan lah. Sebab saya masak yang kali ni nak settlekan yang 2 minggu lepas yang punya order. Macam gitu. Okay. Saya bagi tunjuk lah macam mana rendang kita orang. Sebab selama kita meniaga, saya tak pernah tunjuk pun macam mana masakan, macam mana cara saya packing, macam mana cara kita orang bungkuskan. Jadi kali ni saya bagi tunjuk tahu kepada sahabat-sahabat semua. Okay? Ikutilah video saya. Sekarang ni tengah malam, pukul 11 baru siap. Sebab tadi mati lampu. Dekat sini mati lampu selama 2 jam lebih. Jadi tunggu lampu hidup dulu baru boleh packing. Sebab seal tu dia guna api, dia guna elektrik untuk sealkan pouch tu. Okay? Ikutilah perjalanan video saya pada malam hari ni guys. Dan jangan lupa subscribe. Okay, jadi inilah rendang yang saya masak tadi guys. Dah pecah minyak dah. Kejap lagi saya nak packing dengan isteri saya. Rendang ni dia rendang kering. Tuh. Okay semua, jadi inilah pekerjaan kita orang guys. Tiara dah tidur dah, alhamdulillah. Jadi time ni lah Nasya boleh tolong juga kan untuk sealkan benda ni. Ini saya masak dalam 15 kilo. Saya masak dalam 15 kilo daging rendang. Untuk berat dia 150 gram. Tapi saya selalu bagi lebih 150 gram, tak ngam-ngam. Boleh bertahan selama 18 bulan tau. Dia boleh bertahan 18 bulan. Lepas tu dia jenis tekstur dia rendang kering. Rendang kering. Dia ala-ala Minang lah macam tu. Betul tak yang? Ala-ala Minang macam tu rasa dia. Kalau korang nak try boleh je WhatsApp saya. Sekarang tengah promo. Tapi untuk masak minggu depan tau. Ini saya settlekan yang pre-order 2 minggu lepas. InsyaAllah lah rasa dia tak mengecewakan. Mestilah sedap tu tak ya? Ini Nasya ni sebenarnya masih tak okey lagi dia punya leher. Ada masa lagi kita live kita cerita. Okey. Ada masa ada live kamu nak cerita? Ya. Kamu nak cerita apa? Kenapa tak bagi tahu? Ya, nantilah apa yang kita lihat saya. Ni saya masak dalam 15 kilo. Tak tahulah dapat berapa bungkus ni. Saya rasa dapat dalam 60 ke 70 bungkus macam tu Ni tadi mati lampu dekat sini. Sebab tu saya packing agak malam sikit. Mati lampu, lepas tu kipas semua tak ada, jadi kena tunggu lampu hidup dulu lah baru boleh buat kerja.
Terima kasih tau guys yang dah pre-order 2 minggu lepas. Yang bertuah tu yang dapat promo harga 15. Bertuah sangat. Sebab kita orang tak pernah jual harga 15 sebelum ni. Selalu kita orang jual RM20 kan. Sebab kita orang gunakan bahan-bahan yang premium guys. Lepas dimasak ni nanti kena masuk dalam peti dalam freezer dulu sebab saya nak tunggu nak tunggu habiskan masak sambal jering dengan dendeng juga. Dendeng dia masak esok. Nak saya retotkan sekali lah. Kalau tak di retot nanti dalam beberapa hari je dia dah basi guys. Sebab tu kena retot. Inilah barang-barang yang sendiri dekat KL tu untuk masak. Sebab saya guna cili ni, cili import daripada kalau untuk dendeng dengan sambal jering saya gunakan cabai keriting. Dia tak ada jual di dekat mana-mana pasar dekat Malaysia ni. Ada jual dekat Coket saja, itu pun kena order awal dulu. Lepas tu rendang ni saya guna cili giling. Cili giling tu diimport daripada Bukit Tinggi Padang guys. Sebab tu rasa rendang kita orang rasa dia arah-arah keminang-minangan. Betul tak ya? Betul. Apa yang betul? Okey semua, baru saja habis masak. Jadi dapat dalam berapa bungkus ni? 65 bungkus. Masuk dalam peti dulu guys untuk tunggu tunggu dendeng dengan sambal jering siap. Nanti nak saya retotkan sama-sama. Jadi saya bekukan dululah sebab esok nak sambung masak lagi. Dia dalam bungkusan macam ni. Makanan jenis makanan ready to eat lah. Ini bukan Yusof tidurlah lagi. Papa dengan Mama tengah buat kerja lah. Sana pergi ajak adik main ke depan sana. Okey, dah siap masak. Jadi ni hasil rendang yang kita orang masak tadi guys. Gogol sikit yang. Ni rendang Tommy Nasha. Okey, makanlah yang. Saya makan lambat guys. Sebab saya baru habis buat kerja kan. So besar daging ni. So besar daging dia. Dia 100% daging tau. Tak ada lemak, tak ada urat apa semua. Mana kamu tahu? Tu. Makan dengan nasi. Paneh-paneh. Kuah dia ni sedapnya. Tak makan ya? Nak makan dulu. Ini budak pun boleh makan tau. Yusuf pun makan. Favorite Yusuf ni. Kan? Favorite Yusuf. Yusuf jatuh nanti. Jangan manjat. Turun. Manjat. Makanlah. Wih, pakai tangan je. Lembut. Lembut daging dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Are you okay? Kenapa? Tak Sedap sangat. Memang tak tipu. Memang tak tadi. Sebabnya suami saya masak tau, bukan saya. Bukan saya puji masakan saya sendiri. Ni saya puji masakan suami saya. Okay lah. Makan makanan dulu Lepas tu jangan lupa minum ubat. Okay. Bye. Saya nak baring jap. Okay semua. Itu saja video kali ni. Dah pukul 2 malam dah. Saya nak rehat dulu sebab besok saya nak sambung masak dendeng pula. Anak dara saya tengok. Anak dara.
Satu-satunya perempuan. Dia pakai baju bear, tengok. Dia pakai baju bear. Okay, terima kasih dah tengok video saya guys. Terima kasih yang dah support. Terima kasih yang dah beli. Terima kasih yang dah tengok video ni. Terima kasih ya Allah, ditemukan dengan orang-orang baik. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye-bye.